Saya nak just sentuh tentang what do we do with PAS. And this is very important. Bagi saya, parti yang paling kuat dalam Malaysia sekarang ni adalah Parti Islam Malaysia. No doubt about it. Saya maybe 1 year ago I would have said DAP and PAS. Tapi saya rasa hari ni PAS lebih kuat daripada DAP. Pengaruh dia lah in their constituency, in their heartland. Dan saya dia rasa menang di Sabah. Dan dia menang one seat, walaupun itu faktor calon, tetapi dia bertapak di Sabah. So the party that's on the rise, parti yang sedang meningkat sokongan sekarang ni adalah PAS. No doubt about it. So UMNO ada 3 pilihan saja what to do with this PAS. Sama ada there's 3 C's. 3 C's is a scenario that confronts the president of UMNO today. Whether you confront PAS, whether you contain PAS, or whether you co-opt PAS. Itu saja. Kalau confront, maksudnya you make your decision, kita akan bersama dengan PH, kita akan lawan PN all out. Yeah, we fight one on one. PHBN lawan dengan Perikatan Nasional, which is basically PAS lah. Kalau kita tengok Bersatu now is imploded already. Akan ada RAM dia, tetapi RAM tu kecil sangat lah, ataupun saki-baki dia. Yang kedua, contain. Maksudnya tidak ada MN. Mungkin Barisan Nasional akan go solo, tetapi ada strategic alliance dengan PH in some places, and tell PAS, okay, we contain you, we will not encroach Kelantan, Terengganu, you stay there, we stay there, and we'll have some friendly fights in the middle. Ataupun dia co-op terus, which means MN lah. It means BN dumps you, UMNO dumps PH, and they go with PAS. So that's the only 3 scenarios that exist for the president of UMNO to decide. Tapi kekuatan tu bersama PAS lah. Well, depends on apa yang akan berlaku kepada UMNO. Sebab UMNO selama ni adalah pesaing kepada PAS. Tetapi today, hari ni, sebab UMNO sekarang ni adalah a shadow of itself, adakah dia dalam keadaan untuk menentukan kalau ada MN pun, dia adalah the senior partner? PAS akan turn around, hang on a second, how many seats do you have in parliament? So saya rasa keputusan strategik yang besar yang perlu dibuat oleh UMNO adalah 3 ni, co-op, confront or contain.